Video ini dibawakan kepada anda oleh Leko Kombi. Seseorang yang tidak mendapatkan ikhlas, maka perbanyakkan bacaan surah Al-Ikhlas dan fahami maknanya. Makna bahawa Allah SWT tidak memerlukan sesiapa. Allah tak perlukan ibadah kita. Allah tak perlukan makhluk. Makhluk tidak boleh bagi manfaat, tidak boleh bagi mudarat. As-Samad. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Seluruh makhluk berhajat kepada Allah. Maka seorang yang memahami tersebut, maka dia akan katakan, mengapa aku perlu lakukan ibadah untuk manusia? Sanjungan mereka tidak akan menyebabkan aku mulia di sisi Allah SWT. Jika seluruh manusia dalam dunia ini memuji kita, adakah itu bermakna martabat kita tinggi di sisi Allah SWT? Tidak. Yang mengetahui isi hati kita adalah Allah SWT. Maka kita muhasabah diri kita. Jika seluruh manusia memuji kita, manusia mengangkat kita, manusia menghormati kita, kita tanya diri kita, di belakang mereka apa yang kita lakukan di hadapan Allah? Bagaimana keadaan hati kita dengan Allah SWT? Bagaimana penyakit hati yang sentiasa bergulumang dan juga terperosok dalam hati kita? Maka sentiasa seseorang itu cek dirinya. Seorang yang ingin mendapat ikhlas, yang pertama sekali perbanyakkan surah Ikhlas dan memeriksa niat. Memeriksa niat sebelum dia melakukan perbuatan amal ibadah itu, ketika dia melakukan dan setelah dia melakukan. Kerana ada orang yang ketika sebelum dia lakukan kerana Allah dan ketika dia melakukan kerana Allah, tapi selepas dia lakukan, tiba-tiba rasa dinakkan pandangan orang, dia rasa dirinya hebat. Ketika seseorang selepas daripada amal ibadah yang asalnya ikhlas, tapi lepas dia beramal, tiba-tiba perasaan tersebut muncul dalam diri, cepat-cepat istighfar kepada Allah SWT. Ya Allah, bukan sanjungan manusia yang aku inginkan, wahai Allah. Bukan pujian mereka, wahai Allah. Ya Allah, hatiku telah terlajak, ya Allah, sehingga hatiku itu ingin mendapat pandangan mereka dan kehormatan dan kemuliaan daripada mereka, wahai Allah. Ya Allah, aku beristighfar dan aku bertaubat. Sesungguhnya kemuliaan dan kehormatan adalah di sisimu, wahai Allah. Siapa yang engkau iktiraf sebagai orang yang mulia, dialah orang yang mulia. Siapa orang yang terhormat di sisimu, wahai Allah, yang engkau akui dan iktiraf, dialah orang yang terhormat, wahai Allah. Jika seluruh manusia memuji kita dan menghormati kita, itu tidak bermakna kita seorang yang hebat. Jadi kita orang yang keji, orang yang hina. Tetapi kerana Allah itu as-sattar, Allah itu menutup aib manusia. Maka di sini apa yang kita perlu perhatikan untuk mengenal Allah, perhatikan keindahan as-sattar tersebut. Bukan keindahan kita, tapi keindahan as-sattar. Keindahan Allah yang maha menutupi aib.